Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih pula. Kemarin terima kasih dah, semalam terima kasih dah, pagi ni terima kasih dah, learning pula terima kasih. Pasal apa? Pasal kita boleh duduk sampai ke hari ni. Ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita dapat belajar dengan taufik dan hidayah Allah taala. Maka alhamdulillah masih lagi kita berada di hujung-hujung bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Moleknya kita kecek tentang Rasulullah. Kerana kita kecek Rasulullah, mana kita nak kenal Rasulullah. Sebab tu secomelnya kita orang Islam ni, sejarah Rasulullah ni kita kena reti tiap-tiap orang. We makan belakang sikit sebanyak tu lebih kurang lah. Tapi aci boleh nak we ada setiap peribadi orang Islam sejarah Rasulullah. Tu noyak. Kerana orang lain kita reti, kita kenal lebih pada Rasulullah. Sabik kita tengok anak-anak dara kita, anak-anak muda kita, dia tak kasih mana kepada Rasulullah, dia kasih kepada darah. Kerana dia kenal darah lagi dengan Rasulullah. Baik darah anak sedang, baik darah anak rong, baik darah bola. Kerana dia lebih kenal daripada Rasulullah. Dia buku kenal ni lah, dia mari timbul di hati berasa cinta, berasa rindu, berasa kene, berasa nak kenal, berasa nak duduk sekali. Sebab tu darah marinya pukul gambar tak ada berhenti radu. Darah mari tinggal kapung tepak, royak tu mari tepak darah. Malai darah mari senyak kapung pakak ginara belaka. Hani nak ayat kata pasal tu dah. Sebab tu sejarah Rasulullah ni kita kena wirti belako-lako. Aci boleh gitulah. Sebab tu generasi lagi akan datang ni kena pakak usaha. Nah, tu guru pun baik, ustaz pun baik, doktor pun baik, semualah. Setiap lapisan umat Islam ni kena wirti Rasulullah. Amo dah tengoklah hari ni. Sebab tu kita di hari ni tak ada bersera mana dengan Rasulullah. Tak ada bersera mana. Sebab tu kita nak wisera, kita kena ngaji. Aci boleh kena kerusuh. Kena kerusuh tertentu untuk reti Rasulullah. Aci boleh kena cari orang hak reti baca hadis-hadis yang kena dengan Rasulullah. We boleh baca hadis Syama'ilul Muhammadiyah hak dikarang oleh Imam Tirmizi. Lebih kurang tebal tu Syama'ilul Muhammadiyah. Kesempurnaan Nabi Muhammad ada berlaku dalam tu. Aci boleh baca hadis tu pakat dengar berlaku, we reti berlaku-laku. Kata Nabi Muhammad ni pasal mana? Baru yang nak sera masuk ke dalam jiwa masing-masing. Hal tu nak royak kata. Bila kita kenal molek, dia rindu, dia kasih. Kerana dialah pembela kita.